Ini adalah satu cara bagaimana Amerika akan kontrol kita dan kita akan dijajah oleh Amerika. Sebab benda-benda, contohnya katakanlah kita membina satu AI yang terhebat sekali. Orang ingat kita akan pegang dia punya copyright tak? Tak. Sebab semua trademark dan copyright perlu didaftar di Amerika. Dan bila kita buat free trade agreement dengan Amerika, kalau tak percaya saya boleh baca Joseph Stiglitz dengan Thomas Piketty. Dia sebut pasal copyright dan trademark. Bagaimana negara Amerika kontrol bentuk sebuah monopoli untuk bahan-bahan di dunia ni. Trademark. Satu contoh ialah pesawat. Kenapa pesawat semua kena ikut FAA? FAA ni adalah satu badan untuk penerbangan di Amerika. Tapi Airbus kena ikut FAA. Airbus tu Eropah. Tapi Rusia dengan China, negara China, ada pesawat yang lebih hebat. Tapi tak boleh diguna dan sebab tak ada trademark daripada FAA. FAA approval. Itu adalah satu contoh. Trump ni datang, dia akan datang dengan syarat-syarat dia. Trump ni satu bully. Saya rasa AI pun tak boleh lawan dengan dia. Walau bagaimanapun dia akan cakap dia punya jargon lah, nak cuba nak confusekan Trump. Trump ni bukan seorang yang bodoh. Dia ni lebih cerdik. Kita mesti ingat dia tu businessman. Business comes first. Money makes money. Kita mesti ingat yang gencatan senjata ni berlaku sebab Trump kata, saya boleh selesaikan di negara tembikar ni sebab dia faham business akan beri kedamaian. Daripada situ kita boleh tahu kalau kita tak terima terma dia, siapa tak tahu apa nak berlaku. Kita boleh fikir-fikirlah.